Batiku ni. Guna bekong. Cuba. Dah ada lubang tu, tengok dia tubik kedok. Ha. Kita terah bekong je eh. Sini. Dik. Kulit ni kulit dia ni. Kulit dia macam dulu atas nak apa aku. Ya. Oh, kulit. Tapi dia hujung nanti. Mana? Dekat tu. Bawa sekali. Lama tak kena kis lagu ni. Oh, jauh. Mana jauh ni? Mana? Itu nak tahu apa? Dekat lampu putih. Apa api putih? Oh. Ada. Dia lubang. Oh, lubang tu. Lubang tu. Yang mana je? Tak ada lalu lain dah ha. Sampai mata ni. Tak payah nak ya. Hanya jokel latan hanya. Soh be. Masuk ah. Tak. Nak masuk. Masuk ada lain dah. Allah Akbar. Kita masuk dulu dah. Ya ada lubang ah. Ada je tu je. Ada. Mana? Mana? Ya geruk masuk dalam. Dalam rumah ni. Oh, Oh ni. ada lubang punya. Spitting. Spitting. Spitting cobra. Tu ada lubang lagi ni. Lubang lagi. Memang. Tak tahu gimana ni. Lubang ni. Dengar bunyi. Oh, tak ada dalam. Laga je tu bit water. Nampak. Spitting. Mana lubang ni? Saat ni nampak? Nampak dah, nampak badan dia. Rasa duduk dalam atas ni. Rasa duduk dalam atas ni. Kalau sembuh ni jaga apa dia ni? Tahu ni. Dah lah. Tak bunyi. Ha? Tak ada bunyi. Wah, tak boleh. Tak bunyi. Batiku ni. Batiku. Kali ni lebih tikus dah lah tu. Batiku tak tahu lalu kat mana ni batiku. Ada gigi kat ni. Gigi kat ni. Apa kat gigi kat ni? Ada lagi lubang kat ni. Ada lagi kau. Oh. Bila ada lubang ni tikus masuk. Bila tikus masuk dia mari. Ya. Masalah ni. Oh. Dalam mana tak tahu. Oh. Tak bunyi lagi dia. Kalau kita cocok gini. Kalau kita cocok gini, dia bunyi. Ya bunyi lalu. Ha. Dah kami. Ha. Sekarang ni tak ada sini ni. Dah tadi tu apa dah? Kata sulung apa yang tu? Ha, ya dia ada dua lubang sini. Ni sini se. Lepas tu lubang ni dia pergi lubang tikus ah. Oh, lubang tikus. Lubang tikus. Tu latar kena tak bilik. Ha. Kita terah bekong je eh. Sini. Dik. Kita terang. Tadi yang mari ya tadi. Ada nampak dah dia. Apa dah? Nampak dah berarti masuk. Tunggu lah. Kita nak suruh dia bang. Wah, tangan molek lagi. Terah guna bekong. Cuba. Dah ada lubang tu, tengok dia tubik kedok. Tali weh. Gimana ni? Tahu ni lubang tikus ah. Tikus habis makan ke dia. Tu luar tu jengket ketuk dah. Ular kalau ibunya ketuk kau hidup senyap. Kalau bunyi ketuk kau senyap. Kau senyap dia. Kau tak tahu. Dia tak ada tempat bising ular ni.
ancaman. Tu aku mau ayat tikung apa dalam bilik air. Sembuh balik tu sikit. Sembuh balik tu. Nampak. Ha? Ya. Nak pecah rata tak pernah sabar. Mapu ni kat sini. Ha? Kena bagong ni mapu. Ha, tutup lah lubang ni. Pani kalau dia tak ubik kot kita tutup lah. Kita sembuh dua bagong. Hmm. Lepas tu kita tutup lah dengan pasir ni. Kita tunggu 5 minit je. Sembuh sikit. Tunggu 5 minit je. Tikung apa bang? Luar dari rumah dak bang lah. Sembuh bagong sikit lagi. Tutup lah. Oh ni bantal ada. Pasir tu ubik juga. Tak boleh keluar ni ubat dia. Tak boleh keluar. Duduk situ lah. Jadi kubur lah. Lubang tikus. Ni tikus-tikus lah rumah. Ingat tikus-tikus apa. Tak boleh buat apa. Dah sahabat orang takut. Dia takut sama tu. Ya. Orang berani tak apa dah. Biar je. Biar je kalau macam kita ni. Kalau orang takut macam mana pun kita kena selesai masalah dia biar dia puas hati. Dia orang pemanggil ni ataupun orang kampung ni dia nak puas hati. Dia rasa selamat. Siap tutup lubang Jadi lagi. kita ambil ni kita tutup. Buh pasir tu. Kita tutup. Buh pasir. Kambuh tu. Tak kecap banyak. Kambuh. Boleh ikut pak keluar dah bang. Yang kita mabuk ni. Ni kah tikus ni korek ni. Asal belah-belah ni tak ada dah. Ni tanah kerah kata. Sini pasir. Ni mudah tikus nak korek pasir ni. Tu rumah poyak. Tikus mampu dalam bilik air ada. Dak ngambak kau ular. Ada lah. Duduk dalam seminggu. Kenapa nak main sangat. Tu. Kalau luar tikus biasa. Tu kawet mall lah. Ni tak ada dah ni. Duduk dalam ni kedap udara dia. Habis. Habis ni. Aku takut luar pula ada lagi duduk luar. Duduk luar. Tak balik rumah lagi. Dah. Tak benda lah. Susah. Dah selesai. Tu je ubat dia. Ubat dia. Tak ada ubat lain. Susah. Beres. Nak pecah latar tak pernah sabar.